Sebelum ni kita dah review dekat korang SUV C segment. Kali ni kita review pula SUV D segment. Jom. Hi guys, welcome to Drive Hub. Nama saya Azlan. Sebelum ni kita ada review dekat korang Jayco J7 dan dalam video kali ni kita akan review dekat korang Jayco Omoda C9. Jayco Omoda C9 didatangi dengan dua variant iaitu 2-wheel drive dan all-wheel drive yang bermula dari harga 168,800 hingga 188,800. Omoda C9 datang dengan enjin 2.0 liter turbo yang menghasilkan 250 horsepower dan 390 Nm torque 0 ke 100 hanya dalam masa 8 saat sahaja. Desain lampu yang garang membuatkan kereta ni jadi pilihan korang. Desain depan yang moden dan premium memberikan dia identiti urban SUV. Omoda C9 menggunakan alloy rim yang bersaiz 20 inci, wheelbase yang sepanjang 2,815mm, menggunakan sistem suspension McPherson untuk bahagian depan dan multi-link untuk di bahagian belakang. Cermin belakang passenger yang diperbuat daripada privacy glass. Desain belakang yang nampak premium dan klasik masuk dengan desain yang sporty. Lampu dari kiri ke kanan membuatkan C9 memang senang nampak waktu malam. Mempunyai power boot base yang luas dan dekat sini ada full size spare tyre. Bila masuk dalam kereta, kita boleh nampak dua display, infotainment dan instrument cluster. Kedua-duanya bersaiz 12.3 inci yang support Apple CarPlay dan juga Android Auto. Datang dengan kamera 540 darjah dengan mode invisible. Ia juga datang dengan sistem ADAS level 2.5 sekali dengan 8 unit airbag. Omoda C9 ni datang dengan 14 Sony speaker dan speaker di headrest pemandu. Sama dengan J7, Omoda C9 ni juga mempunyai HUD. Ia juga mempunyai ambient light dan 50W wireless charger. Mempunyai legroom dan juga headroom yang sangat luas. Di tengah juga mempunyai center climate control untuk passenger belakang. Omoda C9 ni juga mempunyai reclinable rear passenger seat. Interior yang memang sangat-sangat futuristik ni, memang sangat-sangat moden, sangat-sangat cantik. Memang sangat-sangat nice. Lepas kita dah tengok exterior dan interior, jom kita test drive. So guys, after I dah drive kereta ni, memang I kata dia punya acceleration dia memang sangat-sangat pantas. Bila korang tekan sikit pun dia dah memang gerak laju lah, yang macam kita cakap tadi. Lepas tu dia punya brake tu memang saya cakap memang 100% makan sangat-sangat. Lepas tu suspension dia, yang macam kita kata tadi, dekat depan kita pakai suspension McPherson dan kita pakai untuk suspension belakang kita pakai multi-link lah. So memang suspension dia memang cun-cun. So signal dia semua memang kita nak kata interface baru lah kan, tapi senang je nak study. Saya yang baru mula bawa ni pun dah boleh dah senang. Dia tak rasa kekok bila nak tukar gear ke apa semua, dan gear dia semua ada dekat bahagian steering, so senang untuk kita access. Tak perlu nak kena gerak tangan kiri, nak kena sini kan. So semua benda dah memang ada dekat sini, dan disebabkan kita ada HUD dekat depan, kita boleh nampak lah berapa laju kita bawa dan sebagainya. Untuk dia punya handling pula, steering dia memang saya cakap soft like butter. Soft like butter dia tak adalah terlalu soft, tapi dia memang soft lah. Even kalau tolak dengan satu jari pun kita dah boleh. Kita dah memang still boleh tolak sangat-sangat senang. Okay? Dan macam biasalah, dia punya ambience kat dalam memang sangat cantik sebab lawa interior dia futuristik. Dan dia punya aircon memang sangat sejuk. Walaupun kita ada kat Malaysia yang panas terik sangat hari-hari, bila ada aircon ni, walaupun buka slow, dia tetap rasa sejuk yang selesa. Untuk shifter pula, untuk siapa yang nak drive secara manual pun boleh juga. Pedal shifter di mana kita boleh tukar. Kalau korang rasa nak tukar pakai macam manual ke kan, korang boleh pakai kita punya pedal shifter tu. Begitulah ceritanya, okey. Jayco Omoda C9 ini bermula dari harga 168,800 hingga 188,800 dan mempunyai dua varian iaitu 2-wheel drive dan all-wheel drive. Ia menggunakan enjin 2.0 liter turbo dengan gearbox HP80 0 hingga 100 hanya dalam masa 8 saat sahaja. Desain interior dan eksterior yang moden dan upmarket, ruang kabin luas dan selesa dengan ciri teknologi yang canggih, sistem all-wheel drive untuk pemanduan lebih stabil di pelbagai permukaan, sistem infotainment dan paparan digital yang lengkap, nilai harga berbaloi untuk kategori SUV turbo dan all-wheel drive. Omoda C9 memang sesuai untuk siapa yang nak upgrade SUV premium dan masih lagi praktikal untuk penggunaan harian. Apa pendapat anda? Jangan lupa like, share dan follow.